apa yang membuat turning point saya untuk berubah ke dalam functional medicine ni adalah kerana kadang-kadang kita ni sebagai doktor ni dia rasa ada benda yang kita boleh achieve more. So apa yang saya dapati dengan functional medicine yang mana kita mencari akar penyakit ni, sebenarnya kita boleh pergi lebih jauh dan lebih banyak memberi kita panggil manfaat kepada kita punya pesakit lah, berbanding dengan kita panggil normal practice ni. Kita lebih kepada symptomatic treatment yang cuma on the surface. Bukan nak kata normal practice ni dia tak bagus, tak. Dia bagus pada tempat dia. Contohnya kalau orang tu luka kan, takkan kita nak guna functional medicine kan. Luka kita buatlah apa yang sepatutnya. Kalau kena jahit, kita jahit lah kan. Kalau patah, kena buat sesuatu lah kan. Takkan kita nak tunggu makan medikament sampai dia baik kan. Dia untuk kes-kes yang acute, normal medicine ni dia memang itulah tempat dia. Tapi kalau untuk kes-kes yang agak kronik, contohnya untuk masalah contohnya kencing manis, masalah kolesterol tinggi